Okay, hai tip 1 minit hari ni. Okay, hari ni kat depan saya boleh nampak. Okay, ini ialah catalytic untuk kereta Subaru SV. Biasanya yang mana pakai engine boxer ni, inilah catalytic dia, bentuk catalytic dia. Okay, dan apa masalah engine boxer ni? Biasanya catalytic dia ni, dia selalu check light engine selalu nyala. Bila check light engine nyala, biasanya dia bagi tahu ni sensor ni problem. Ni sensor ni problem dan biasanya orang tukar sensor ni. Okay. Di sini saya nak bagi tahu sesiapa yang dah tukar sensor ni tapi masih check light masih nyala, tak settle masalah, apa anda kena buat sebenarnya ialah catalytic ni ambil, cabut macam ni, cuci dia. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana cara kami cuci catalytic. Nampak tak? Sebelum kita cuci, dia punya pressure 20 bar. Maksudnya catalytic ni dah sumbat, dah tak cantik dah. Okay, selepas cuci tengok. Daripada 20 bar, dia turun menjadi 10 bar sahaja. Okay, so kalau anda cuci catalytic ni, insyaAllah masalah check light yang disebabkan oleh auto sensor ni boleh selesai. So, dapat tips hari ni? Settle.